Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video ini dihasilkan sebagai tanda sokongan terhadap usaha meningkatkan kesedaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan di jalan raya. Setiap kali kita memegang steering, bukan sahaja membawa diri sendiri, tetapi juga membawa harapan dan kasih sayang keluarga yang menanti kepulangan kita. Kemalangan jalan raya boleh berlaku dalam sekelip mata. Kelajuan yang berlebihan, menggunakan telefon bimbit ketika memandu dalam keadaan mengantuk atau melanggar peraturan jalan raya adalah antara punca utama yang boleh meragut nyawa. Jadilah pemandu yang bertanggungjawab. Patuhi had laju, pakai tali pinggang keledar, gunakan topi keledar yang berkualiti bagi penunggang motosikal dan sentiasa memberi tumpuan penuh ketika memandu. Ingatlah beberapa saat yang kita jimatkan di jalan raya tidak berbaloi jika terpaksa menanggung penyesalan sepanjang hayat. Lebih baik lambat sampai daripada tidak sampai langsung. Sebagai masyarakat yang prihatin, mari kita bersama-sama memupuk budaya saling menghormati di jalan raya. Berikan laluan kepada yang memerlukan, bersabar ketika memandu dan sentiasa mengutamakan keselamatan. Keselamatan jalan raya adalah tanggungjawab kita bersama. Dengan sikap yang berhemah dan penuh disiplin, kita mampu mengurangkan kemalangan dan menyelamatkan lebih banyak nyawa. Pandu cermat, jiwa selamat. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Keselamatan anda, keutamaan kita. Semoga semua perjalanan bermula dengan doa dan berakhir dengan selamat di sisi insan tersayang. Saya Arzaili Kano Arsyad, Pandu cermat, jiwa selamat.